Aku dengar ramai gila yang suka dekat design Infinix GT 30 Pro 5G ni. Sebab apa? Kamera dia minimal. Handphone gaming kan, buat apa nak besar-besar. Tapi sayangnya, skrin dia agak kecil. Betul tak? Kau yang suka skrin besar-besar bas. Dekat tangan aku ni, ada Infinix Expert GT. Satu tablet 13 inci daripada Infinix. Design dia hampir nak sama dengan Infinix GT 30 Pro 5G. Apa lagi yang best? Jom. Tak cukup dengan tu. Chipset yang digunakan adalah Snapdragon 888. Satu chipset flagship yang agak dah lama. Tapi bagi aku, masih lagi agak berbaloi. Dan aku nak bagi tahu korang, untuk tablet sebesar alam ni, kau jangan harap lah ada trigger. Macam mana nak main, macam mana nak picit, jari pun tak sampai ke tengah. GT 30 Pro ni letak tepi dulu. Kita tengok apa yang best dekat Infinix Expert GT yang terbaru ni. Warna yang dekat tengah aku ni adalah warna grey ataupun macam silver dah. Dan yang aku paling suka dekat body dia ni adalah dia ada satu design yang macam line-line ni. Korang nampak tak dekat skrin, okey? Tapi line-line dia ni tak adalah keluar lampu. Macam GT 30 Pro, line-line ada lampu. Yang ini tidak ada lampu. Dan untuk body tepi dia ni memang agak cantik, korang tengok. Agak petak dan boxy, okey. Yang ini aku suka, pegang pun sedap, slim pun slim. Di bahagian bawah ada speaker, oh besar charging type C, dan bahagian atas pun ada juga speaker. Aku tak pasti sama ada 4 ataupun 8. Kejap lagi aku ceritakan. Dan untuk bahagian kamera dia pula, model dia hampir sama dengan GT 30 Pro 5G. Korang tengok, petak, simple, tapi tak silap aku macam ada satu kamera je lah. Lagi satu ni flash, lagi satu ni X. X ni untuk apa? Tak tahulah, mungkin sensor ke apa kan, tak kisahlah kan. Okay, lepas tu kita tengok pula dekat bahagian bawah dia ni. Ada satu lubang magnetik, ada 3, bukan satu lah, ada 3 magnetik. Mungkin untuk casing dia menarik. Dan yang paling menarik akhir sekali adalah skrin dia yang rata. Jarang-jarang jumpa tablet skrin curve kan, tapi skrin rata memang sedap nak buat main game. Aku dapat juga casing flip ataupun casing lipat. Dan untuk bahagian depan dia ni boleh gulung jadi 3. Tak kisahlah korang nak pakai macam mana pun, janji casing ni membantu selamatkan tablet korang. Charger 33 pin, lubang USB pun aku dapat sekali. Kabel USB to C 1 meter. Earphone premium yang type C. Untuk penggemar lubang kegemaran ramai, dongle ada disediakan. Untuk refresh rate dia ada 60, 120 dan juga 144 Hz. Tak relax weh, benchmark Antutu dia. Folex AI masih lagi ada. Yang paling penting, kita tengok setup bahagian gaming dia dulu. Mobile Legend ini yang aku dapat. Kau Ultra dan juga Ultra. PUBG Mobile. Aku dapat Smooth dan juga Extreme Plus. Sumpah sedap weh bila skrin besar nak main game. Kalau noob juga tak tahulah aku nak cakap apa. Suka multitasking, jangan risau. Atas main PUBG, bawah layar movie pula dah. Walaupun skrin hanyalah IPS LCD, tapi aku tengok warna dia agak cantik tau. Speaker dia yang ada 8 ni agak kuat juga tau. Bateri dia pun besar, 10,000 mAh. Storage yang boleh tahan 256GB. Itu sajalah video aku pasal Infinix Expert GT yang terbaru ni. Bagi aku, untuk satu tablet yang 13 inci, harga yang agak menarik juga. Dengan chipset Snapdragon 888, agak berbaloi juga. Jadi sekarang ni, aku nak tanya korang, apa pendapat korang pasal tablet Infinix Expert GT ni? Baik beli Infinix ataupun